ayam ayam goreng tepi jalan memang lebih sedap dari ayam di sana sini. Memang ayam goreng lebih sedap. Oh oh oh. Memang itu. Memang banyak ayam goreng, tapi ayam goreng yang banyak orang jual. Akhirnya engkau cuba jual tapi tak berjaya. Apa tak lagi engkau nak okey bagus. Tapi engkau nak jual ayam goreng tepi jalan bukan senang. Apa tak lagi dah banyak pesaing. Oh oh oh. Banyak orang pesaing jual ayam goreng tepi jalan. Kau ingat senang nak jual, apalagi engkau tak ada bahan special. Lepas itu engkau buat sos sendiri. Alamak, delicious betul sos kau. Oh, wow. Kau kena jual balik ayam goreng tepi jalan. Akhirnya engkau untung. Itu orang kata kalau nak jual ayam mesti kena ada sos yang sedap. Zaman sekarang lidah memang penting. Oh oh oh. Ayam goreng tepi jalan memang sedap kalau dicah dengan sos cili macam-macam. Ayam goreng tepi jalan, goreng tepung halo baik-baik. Oh oh oh, ayam goreng. Begitulah lagu ayam goreng. Tak ada duit nak beli ayam, ternaklah ayam kan senang. Lebih baik ternak ayam dari beli ayam. Mula-mula beli anak ayam dulu, beri makan banyak-banyak. Beli beras ya, aku tip saja beras daripada kutu. Beli beras yang dah ada kutu, beri makan ayam. Baru ternak gemuk, baru sembelih, baru buat ayam. Tak ada duit beli sos, buatlah sos sendiri guna cili atau tomato yang ditanam. Tanam cili, tanam sos. Lebih senang, lebih mudah. Oh 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 oh.